Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ini saya berada di RR Gurun untuk pergi ke kawasan Pendang lah. Ada satu rumah ni saya nak buat pemasangan antena sekali dengan modem wifi. Kawasan dia saya pun dah lupa, dia kata tak ada line kot. Kemungkinan dia tak ada, yang ada mak ayah dia ataupun adik dia. So saya nak buat pemasangan ni dekat kampung dia. Kampung dia ni mengalami masalah signal yang macam mana saya pun dah lupa. Dia dah set dengan saya untuk buat pemasangan modem wifi bersertakan antena. Okey, jom, let's go gang. Untuk modem wifi yang saya bawa ni, saya bekalkan modem wifi jenis G10iQ ni, modem G10iQ ni. So untuk pemasangan hari ni, tuan rumah pun dia tak tahu signal apa yang paling okey dekat rumah dia. So nanti saya akan cuba carilah telco satu persatu, tengok telco apa yang paling okey. Dan sekarang ni saya nak set up dulu antena parabolik ni apa semua, modem wifi ni apa semua dulu. Dan kejap lagi kita akan buat pemasangan untuk antena parabolik ya. Untuk telco yang nak jadikan pilihan saya ni, saya pun tak tahu telco apa. So saya nak kena buat pemasangan untuk antena parabolik dulu. Sebabnya saya dah test SIM card tanpa menggunakan antena. Untuk plan yang kita ada sekarang ni tak berapa nak dapat kelajuan yang betul-betul stabil. So pasang antena baru dapat jawapan lah. Tahu yang ini pakai piring Untuk antena parabolik saya dah setting dan dah sambung kepada modem wifi lah. Dalam banyak-banyak telco yang paling okey adalah telco U-Mobile. Kalau saya buat speed test, kalau sekarang ni untuk telco U-Mobile lah yang hampir dekat 100 Mbps. Kalau telco lain tu semuanya bawah 50, paling tinggi pun 50. So telco U-Mobile lah yang saya dapat speed hampir-hampir ke 100 Mbps. Dia duk main dalam 70 hingga 90 Mbps tu capai. Dalam banyak-banyak saya buat speed test banyak kali ya. So untuk speed dalam keadaan kawasan sini memang dah okey sangat-sangat. Sebab kawasan pun dia terlindung dengan pokok-pokok sawit, pokok getah, dengan kawasan yang orang kata banyak halangan lah. Tapi dapat speed yang macam ni kira dalam keadaan yang memang dah laju untuk kawasan yang macam ni. Panggil kakak lah, adik girl lah. Potong lah pusing lah, basuh. Hello, clear? Clear tak tanya? Tuan rumah pun dah test video call, buka TikTok, buka YouTube, apa semua dah test. Dan tuan rumah terus adik tuan rumah ni, tapi dia tak duduk sini lah. Adik dia terus order dekat Shopee Android box.
untuk buat pemasangan dekat TV lah, untuk dia orang tengok Netflix. So dah tak ada masalah lah dengan kelajuan internet yang macam tu, dah boleh guna. Dan dia orang pun dah test apa semua, memang nampak laju lah. Sebelum ni nak laju macam tu memang tak boleh langsung, asyik sangkut-sangkut saja. Dan sekarang ni dah tak ada masalah, dia orang dah boleh guna untuk rangkaian internet. Kalau adik-beradik balik pun dah tak ada masalah. Untuk anak cucu tengok YouTube apa semua pun memang dah okey sangat-sangat. So saya punya tugasan saya hari ni pun dah selesai. Kalau tengok rumah sana ada pasang satu signal booster. So bermakna kawasan sini memang mengalami masalah signal lah. Nampak rumah ni ada guna signal booster, tapi ada jugalah saya ingat dia guna wifi, sebabnya ada naik kepada wifi Maxis. So saya punya pemasangan dekat sini dah selesai. Yang mana yang nak mencari saya boleh tekan dekat tajuk video, dekat link description tu ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang baru saja masuk saya punya channel, terima kasih banyak-banyak kerana menonton saya punya channel. Boleh tekan sekali dengan button subscribe tu. Dan boleh follow juga saya punya Facebook dan juga TikTok saya di platform yang lain. So kita berjumpa untuk next video. No signal, no problem.